Bila berlaku kes-kes macam ni, demi keselamatan awam lah. Jadi kita memang jagalah, kita tosik lah ada apa yang berlaku. Itu pun berlakunya pukul 11 lepas business hours. Oh, kalau tidak kita pun tak sangka apa yang akan berlaku tu. Lepas tu masa yang kita tahu berita ni, terus kita call lah. 999 lah. Tanya pendapat tu, panduan tu, mana department yang in-charge. Sebab kita tak ada kuasa untuk nak tutup jalan sini. Tapi kita tahu yang benda ni membahayakan. Sebab kita nampak hard building tu, atas tu dah ada crack sikit kan. Kita tak nak apa benda yang tidak diingini berlaku. Sebab kita call, lepas tu bomber mari. Dia mari dengan crane tu. Lepas dia pergi test atas tu, dia tengok memang crack. Lepas tu dia seal semua ni. Tak bagi orang lalu. Tapi manusia ni, tengok tadi tu. Semua hak dulu lalu juga. Kalau tiba-tiba tu, letak okay. Tapi on the spot, kita dah bagi tahu kontraktor dah. Pagi tadi kontraktor tak mari tengok dah. Dia kata dia boleh buat. Tapi dia tengah arrange kerja dia lah. Kita pun harap benda ni boleh settle secepat mungkin. Demi keselamatan lah. Jadi masa kejadian berlaku tu memang staff semua dah tak ada dah? Tak ada, kita tutup kedai dah. Malam pukul 11 lebih. Dia sebenarnya ada ribut ke? Ada Ribut. Dia sebenarnya yang ni dia kena kilat tu. Macam bom lah. Dia kena kilat sampai ada yang penghuni yang sekeliling tu bagi tahu rumah dia pun jetak juga. Jadi kita dalam sebab kita kena pegang kunci mai cek dalam tu. Jetak juga kita punya kedai. Tak ada elektrik. Kita takut peti kan. Ada barang-barang dingin kan nanti rosak. Jadi kita pun cek balik tu. Ada juga ada kerosakan stabilizer dekat dalam tu yang jadikan trip tu. Jadi kita dah maklum orang mai cek kemudian lah. Saya sebenarnya bila dia jetak tu kita pun tak dapat alamnya tak ada alert semua tu sebab dia tak ada current dah. Dia nak call out pun tak boleh. Jadi saya dapati adalah disebabkan ada orang post dalam Facebook. Jadi mojo lah ada orang post dalam Facebook. Jadi salah seorang rakan sekerja saya, dia forward kepada saya. Saya pun tu mari sini untuk tengok lah apa keadaan dia. Lepas tu saya terus call polis lah. Berapa agak-agak yang tahu tu? Dalam 10 saya rasa dalam 11. Pukul 11 lah. Pukul 11. Masa yang tetap tu saya tak pastilah. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu saya sampai sini pukul 11 lebih tu. Sampai pukul 1 lebih baru selesai semua tu lah. Jadi pastikan selamat, kita bersenang hati lah. Dah bagi tahu owner dah pesan dah. So kita cari orang untuk baiki lah. Dia repair atas lah. Ya. Mana permintaan bomber tu, mana hak situ yang crack tu kena buang lah. Kena buang. Mana untuk pastikan dia selamat, baru dia buka hak yang ni lah. Bagi jalan lah. Jatuh lagi ni. Ya. Kita pun memang juga. Sebab sekarang ni hujan ke, ribut ke, angin kuat juga. Takut tak kena orang tak apa. Pasal ini bahaya tu. Katanya ada kereta rosak. Nak parking kat mana dia kata? Saya rasa semalam bila saya datang tak ada kereta dah. Mungkin dia ada kena dengan batu-batu kan. Tengok batu tu jatuh lah. Tiga-tiga tu melepas sampai tepi jalan pun ada. Tengok ini batu semua ni. Ada juga. Ada yang besar tu. Kalau kena dengan kepala tu mati tu. Betul-betul. Bahaya.